Siapa pernah pergi ke pantai? Jom tengok video ini sekejap. Nampak tak? Awan itu bergerak perlahan. Kita panggil translasi. Ketam yang gerak ke kiri dan kanan macam pantulan. Budak surfing semakin besar. Itu pembesaran. Dan kincir angin kecil berpusing. Itu putaran. Hari ini kita akan hasilkan animasi menggunakan 4 transformasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Sedia? Jom mula. Ke aplikasi GeoGebra, di Google type cat, tarik objek kucing ke dalam aplikasi GeoGebra. Pilih slider. Pada interval letak min 0, max 5, increment 1. Kemudian pilih vektor. Pilih point A dan letak di mana-mana. Contoh berhenti di point C. Kemudian type translate. Pick 1. U darab A bahagi 10. Tekan play dan anda akan lihat image bergerak ke kanan. Discard GeoGebra dengan objek yang sama, pilih slider, min 0, max 5, increment 1, kemudian type X sama dengan 2A, pilih reflect about line, pilih objek dan pilih line tersebut, tekan animasi dan kita akan tengok image terpantul. Discard GeoGebra dengan menggunakan objek yang sama, pilih point on object, letak di mana-mana, kemudian pilih angle, increment 1, tekan OK, kemudian pilih slider, rotate about point dan angle tukar kepada point C. Dan kita akan nampak image berputar. Discard GeoGebra dengan menggunakan objek yang sama, pilih slider, kemudian tukar A kepada K dengan min 0, max kekal 5, increment 1. Pilih point on object dan letak di mana-mana. Kita nampak sebagai C. Kemudian kita type dilate, pitch 1, K dan point C. Kemudian kita play animasi. Kita nampak image membesar dari objek. Selamat mencuba!